bila Farah tengok balik, sebenarnya Allah dah bagi tahu setiap apa yang aku ambil ni, aku akan ganti yang jauh-jauh lebih baik. Dan Farah dah experience benda tu. Dan benda tu buatkan Farah rasa berlapang dada. Kalau kata trauma, dah tak ada trauma dah. Tapi pernah lah Pernah melalui. pernah lalu fasa trauma tu. Sampai cakap, aku ni tak cukup bagus ke? Aku ni tak cukup sempurna ke? Aku ni tak cukup cantik ke? Tapi sebenarnya bukan. Kita sebenarnya cukup. Cuma kita tak jumpa orang yang tepat lagi sebenarnya. Kita dah cukup cantik dah. Kita dah cukup sempurna dah. Okey, dah cukup dah. Cuma kita tak jumpa ataupun tak menemui mati yang tepat lagi. So kalau kata Farah sekarang dalam keadaan berlapang dada. Contohkan apa yang dah tak kisahlah, pasangan ke, orang yang kita kenal ke, rezeki ke. Kalau contoh Farah cakap, aku kenal dengan orang ni, tak jadilah. Farah tak cakap, Farah takkan cakap dia jahat ke tak. Farah cakap it's part of learning process. Lepas tu ada sesuatu yang sedang Allah susun. Mungkin Allah kata ini part of you punya, orang kata pembelajaran. Untuk you belajar daripada dia, untuk jadi lebih baik. Setiap apa yang aku ambil ni adalah satu mungkin bukti perlindungan, is protection from Allah. Kita tak tahu. Mungkin kita rasa baik untuk kita, mungkin tak baik untuk masa depan kita.